Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Rasulil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada malam ni. Moga-moga kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, kita sambung bacaan hadis tentang ayat-ayat istimewa di dalam Al-Quran. Dan malam ni kita sampai pada hadis yang ke-19. Qala muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Wa bihi ilahi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazilun tahta syajarah وقد علق السيف عليها إذ جاء أعربي فأخذ السيف من الشجرة ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فأيقظه فقال يا محمد من يمنعك مني الليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول yakni suratul Maidah ayat yang ke-67, firman Allah, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taghfal fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Baik. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berehat di bawah sebatang pokok dan baginda menggantungkan pedang di dahan pokok tersebut. Baik. Tuan-tuan, kisah ini ulama catat di dalam sirah berlaku pada tahun ketiga Hijrah, iaitu ketika baginda Nabi SAW keluar ke satu tempat namanya Ghatafan untuk memerangi kabilah Arab yang ingin menyerang kota Madinah Al-Munawwarah. Ini berlaku sebelum berlakunya kisah peperangan Uhud. Jadi tuan-tuan sekalian, Rasulullah keluar ke bumi Ghatafan untuk perang dengan kabilah Arab, dan saat mereka mendengar Islam, tentera Islam bersama Rasulullah datang untuk berperang dengan mereka, lalu mereka melarikan diri kerana takut kepada muslimin. Dan berlaku satu peristiwa, iaitu ketika Rasulullah SAW berehat di bawah sebatang pokok. Katanya baju baginda Nabi SAW basah kerana terkena hujan. Dan baginda Nabi tanggalkan baju tadi, berehat di bawah sebatang pokok, dan Nabi gantungkan pedang di dahan pokok tersebut. Jadi berehat, Nabi tanggalkan pakaian kerana waktu itu sahabat-sahabat bertebaran, semua pakat berehat di tempat masing-masing. Ramai-ramai berpecah, seorang sana, seorang sini. Jadi baginda Nabi SAW berseorangan di bawah pokok tersebut. Nabi tanggalkan baju Nabi yang basah, Nabi sangkut pedang di satu pokok.
Dan tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah sekalian, ini akhlak mulia Rasulullah. Nabi tidak merosakkan pakaian. Dalam Syama'il Nabi SAW yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi, ada cerita tentang bagaimana Rasulullah memakai pakaian. Ada ketika Nabi memakai baju yang lengannya sempit. Ada ketika Nabi pakai baju yang lengannya luas. Selalunya, kalau Nabi duduk di rumah, bermukim, tak bermusafir, Nabi akan pakai baju yang lengannya luas. Tapi kalau Nabi keluar, Nabi perang seumpamanya, Nabi akan pakai baju yang lengannya agak sempit. Dan Nabi takkan rosakkan pakaian. Tuan-tuan, kalau kita sinting pakaian yang lengannya sempit, lama-lama lengan tu akan jadi meri. Orang Kedah kata meri. Longgak. Lama-lama dia akan rosak kalau duk tarik. Nabi takkan rosakkan pakaian. Jadi pakaian tadi dibuka, digantung bersama dengan pedang Nabi SAW. Jadi Nabi berehat di bawah pokok tersebut. Tiba-tiba datang seorang Badawi lalu merampas pedang baginda Nabi SAW. Kemudian Badawi itu mendekati baginda Nabi yang sedang tidur dan mengejutkan baginda Nabi. Tuan-tuan, ulama catat Arab Badawi tadi namanya Da'sur. Da'sur datang kepada Rasulullah Arab Badawi, melihat Nabi yang sedang berehat, lalu dirampas pedang tadi dan dikejutkan Nabi yang sedang tidur, dan dia menghunuskan pedangnya ke arah Nabi SAW. Baik. Badawi itu bertanya, pada malam ini siapa yang dapat menyelamatkan dirimu daripada kejahatan? Tak ada siapa lah. Dengan Nabi seorang ya. Pedang duduk di tangan dia. Suara kat Nabi. Siapa yang boleh menyelamatkan engkau, wahai Muhammad? Siapa dia? Jadi dalam keadaan tersebut, tuan-tuan, adatnya kenalah. Pedang duduk kat dia, Nabi duduk seorang. Dia duduk suara. Adat, kalau kita pakai mucak, tunggu hari je lah. Jadi bila dia tanya pada Rasulullah, siapa yang boleh selamatkan engkau pada malam ini, wahai Muhammad? Siapa yang boleh halang aku daripada membunuh engkau, wahai Muhammad? Siapa dia boleh selamatkan engkau? Seorang eh. Semua kawan-kawan duduk jauh-jauh. Kamu sedang berseorangan. Siapa boleh selamatkan kamu daripada aku pada malam ini? Tuan-tuan, baginda Nabi SAW menjawab, Allah. Nabi sebut nama Allah. Yang akan menyelamatkan aku malam ni, Allah. Dengar ayat tu, menyebabkan Da'sur berasa gerun dan takut, sehingga pedang tadi jatuh daripada tangannya. Dengar nama Allah, ketak terus. Pasal dia tanya soalan, siapa boleh selamatkan kamu daripada aku pada hari ini, wahai Muhammad? Nabi jawab terus, Allah. Kamu nampak macam tak ada siapa kan? Orang beriman tidak pernah berseorangan. Yang sentiasa bersama dengan orang beriman, Allah. Allah lebih hampir dengan kamu daripada orat leher kamu. Lagi dekat. Rahmat Allah, keampunan Allah, segala-galanya hampir dengan kamu. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, jadi bila Nabi sebut yang akan selamatkan aku hari ini adalah Allah, dengar nama Allah, terlepas pedang. Dia jadi ketak, jadi gerun mendengar jawapan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan dalam hadis, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan ayat 67 suratul Maidah. Apa firman Allah? Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taghfar wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas.
innallaha la yahdil qaumal kafirin. Tadi saya baca silap. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Dibaca tak taghfar pula terbalik. Rabun jauh. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Ini ayat Al-Quran yang diturunkan menjelaskan bahawa Allah akan menjaga Nabi SAW. Apa maksudnya? Wahai Rasulullah, wahai Rasul utusan Allah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya, yakni dengan menyampaikan kesemuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya. Dan Allah jualah akan memeliharamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Jadi jelas dalam ayat surah Al-Ma'idah bahawa yang akan menjaga Rasulullah SAW adalah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan pelihara kamu dari segala kejahatan manusia. Jadi walaupun Daksur datang, suar pedang, bila dia tanya siapa yang akan selamatkan kamu pada malam ni, Nabi jawab Allah. Turun ayat tadi. Allah akan selamatkan kamu dari segala kejahatan manusia. Lepas tu tuan-tuan, baginda Nabi ajak kepada kita, saat kita tak nampak jalan keluar daripada masalah, jangan kita lupakan bahawa yang ada dengan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau satu dunia ni lawan kita, satu dunia ni membenci kamu, semua orang tak suka kat kamu, tak tahulah sebab apa, tapi kamu jangan lupa yang kamu masih ada Tuhan. Orang kita masalah, bila dia ada masalah dengan makhluk, dia pergi tinggal Tuhan. Bebai, betih cinta ke, ada masalah dengan makhluk dan sebagainya, lepas tu bebai, tak semayang. Lah. Yang hang ada masalah dengan makhluk, yang tak semayang apa? Kamu punya masalah dengan makhluk, jangan tinggal Tuhan. Tuhan takkan tinggalkan kamu. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah. Kamu jaga hukum hakam, kamu jaga agama kamu, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Jadi kalau satu dunia tolak kita, tak mau kat kita, tuan-tuan sekalian, kita masih ada Allah, tempat untuk kita bergantung. Masalah orang kita sekarang, bila ada masalah dia tak tahu nak keluar, maka jalan yang dia ambil adalah naik jambatan Pulau Pinang, terjun. Satu je. Masalah ekonomi ke, masalah rumah tangga ke, apa saja masalah, gamak tak nampak jalan keluar, pergi jambatan Pulau Pinang, terjun. Kalau Pulau Pinang jauh, titis melin. Hampa ni terjun, orang terjun. Tuan-tuan sekalian, dia tak tahu nak keluar ke mana. Masalah yang dia hadap, tak tahu nak cari jalan. Kita ada Tuhan, tempat kita bergantung. Segala yang berlaku kepada kamu, semuanya adalah dengan kehendak Allah. Baik ke, buruk ke, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada Tuhan. Jaga semayang kamu, jaga hukum hakam yang telah ditetapkan atas kamu, berjalan. Jalan nak berubah, kamu kena kembali kepada Allah. Mana boleh berubah? Ramai mana orang kita kata nak berubah. Saya dah nak berubah, tak mau buat dah perangai lama. Cara dan syarat untuk kamu berubah, kamu kena mengaji dan beramal dengan agama Islam. Ada orang nak hijrah, dulu tak tutup aurat, sekarang nak hijrah tutup aurat, Alhamdulillah. Tapi tak mengaji. Tak main dengar kuliah maghrib. Tapi pakai tudung. Dulu tak pakai, sekarang berhijrah pakai. Tapi tak mengaji. Tuan-tuan tengok. Esok dia londeh teruk dah tu. Kalau benar kamu nak berubah, kamu kena mengaji. Kena duduk dalam majlis ilmu, kena belajar, kena dengar Al-Quran, kena dengar hadis. Kamu kena mencari jalan. Tunaikan kewajipan kamu sebagai hamba. Jaga semayang, jaga aurat.
serah balik kehidupan kamu kepada Allah, kamu akan jumpa jalan keluar. Nak berubah, kena mengaji. Yang penting, jaga sembahyang. Anak-anak muda, tuan-tuan sekalian, yang mereka kata kami nak berubah, hidup kami larang dan sebagainya, pertama sekali, jaga sembahyang. Hobi kamu apa pun, jaga sembahyang. Lagi mana kamu sembahyang, kamu ada tali yang ikat kamu. Dan tak sembahyang, putih tali. Tuan-tuan, layang-layang yang putih tali, kuih lama, kuih tinggi dia terbang. Tak boleh kawal. Kalau ada tali, nampak jauh, boleh karau. Nampak nak hujan, boleh panggil balik mai. Masih boleh diselamatkan. Tapi kena putih tali, dia terbang tak tahu pergi mana. Lalah jatuh dalam loji tai. Abang terempah dalam loji tai. Tak boleh kawan. Jadi, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu rahmati Allah, Nabi ajak kepada kita saat Nabi berhadapan dengan musuh seorang-seorang. Siapa pun tak ada. Saat dia tanya siapa boleh selamatkan kamu, Nabi jawab Allah. Dengar nama Allah, jatuh pedang tadi. Maka turun ayat yang kita bacakan tadi. Baik, itu ayat daripada suratul Maidah ayat yang ke-67. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah pasti akan selamatkan kamu dari segala kejahatan manusia. Baik, kita tengok dia punya keterangan. Musuh-musuh Islam sentiasa mencari peluang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada ketika baginda berada di Mekah ataupun Madinah atau dalam perjalanan. Jadi tuan-tuan sekalian, kisah Daksur tadi disebutkan dalam sirah ketika pedang Daksur jatuh. Ketak, dengan nama Allah tadi dia ketak. Bila pedang terjatuh daripada tangan dia, Rasulullah segera ambil pedang itu dan Nabi pula suruh kat dia. Nabi tanya, sekarang siapa boleh selamatkan kamu wahai Daksur? Siapa dia? Tadi hang suruh kat aku. Kamu tanya siapa boleh selamatkan aku? Aku jawab Allah. Lepas pedang tu, jatuh ketak. Nabi ambil pedang, suar pula kat dia. La, siapa boleh selamatkan kamu pula wahai Daksur? Tuan-tuan, Daksur ini jawab, tiada seorang pun yang dapat selamatkan aku. Tak ada siapa. Ini dalil orang bukan Islam, tuan-tuan sekalian, mereka tidak ada tempat untuk bergantung. Tak. Orang Islam ada. Habis tak ada siapa ni, kita ada Allah tempat kita bergantung. Tengok? Siapa nak selamatkan aku? Banjir berlaku di satu tempat, tuan-tuan sekalian, tenggelam habis rumah. Ada satu kelompok manusia sedang duk junjung keluar tokong lewat. Tuhan yang mereka sembah tokong tu dah, mereka duk junjung keluar. Jadi orang tanya lah, apa pasal berkeluar tokong ni? Dia kata takut tenggelam. Lah, hampa selamatkan Tuhan ke? Tuhan selamatkan hamba ni? Nampak macam hampa pula selamatkan Tuhan hamba ni? Pening. Jadi takkan tokong patung tu nak selamatkan kamu? Islam tidak, tuan-tuan sekalian. Orang Islam ada tempat mereka bergantung. Siapa pun tak ada lah. Mereka masih ada Tuhan. Bila perkara tadi terbalik, jadi pula kat Daksur, Nabi tanya dia, siapa boleh selamatkan kamu? Maka Daksur jawab, tak ada siapa. Lalu, tuan-tuan dirahmati Allah, baginda Nabi SAW memaafkan Daksur yang melakukan perbuatan yang tak sepatutnya tadi. Dia nak bunuh Nabi. Mai tak pedang dah nak bunuh. Cuma bila Nabi sebut kalimah Allah tadi, dia terlepas, Nabi ambil suar balik. Tanya dia pula, dia kata tak ada sama. Lalu Nabi memaafkan Daksur. Tak apalah, maafkan. Kita tengok akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah sebut dalam Al-Quran, antara sifat orang baik yang akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala adalah memaafkan kesalahan orang lain. Maafkan. Alladhi, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas
Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang infakkan harta mereka pada saat susah dan senang. Susah pun bagi, senang pun bagi. Ni orang baik. Orang baik ni waktu ada banyak, bagi banyak, ada sikit, bagi sikit. Bagi, tetap bagi. Baru jadi orang baik. Ni waktu tak ada, tak bagi. Dia kata aku nak makan pun tak ada. Tabung lalu, suar awak tabung. Saya nak makan pun tak ada duit. Main kuliah maghrib, kamu jok main. Saya tak ada duit nak bulan tabung. Tapi udang garam ada 2 kotak dalam gagang tu. Duit tak ada, udang garam ada. Tuan-tuan sekalian, orang baik ni ada duit dia bagi banyak, tak ada duit bagi sikit. Bagi, tetap bagi. Habis tak ada duit, takkan tak lebih sekupang dalam tabung? Tak lebih. Sekupang kan? Ambil RM1, pergi pecah kedai runcit, minta sekupang. Setiap kali main masjid, boh sekupang. Jadi orang lain boh semua orang tak tahu, dia boh orang tahu. Bunyi ting. Orang tahu dia. Orang panggil mat sekupang kat dia. Mampu happy orang nak kata apa pun. Ada duit bagi lebih, tak ada duit bagi sikit. Bagi, tetap bagi. Yang nak timbang amalan kita. Tuan-tuan, yang nak hitung segala perbuatan kita, Allah. Nabi sebut pada dalam hadis. Kata Rasulullah, siapa yang infak sebesar biji kurma. Dia bagi sebiji kurma. Dengan syarat kurma tadi baik dan ikhlas. Dia bagi apa saja infak, tujuan bagi tadi dengan niat yang baik, ikhlas, dan harta tadi pula dari sumber yang baik. Sekupang tadi, tuan-tuan sekalian, dia bagi dengan ikhlas lillahi ta'ala, dan sekupang tu sumber yang halal. Bukan curi. Rezeki yang halal yang dia cari. Walaupun sekupang. Nabi sebut dalam hadis, tuan-tuan, ada orang infak hanya sebesar biji kurma, tapi dia bagi daripada sumber yang halal. Allah pelihara infak dia tadi macam kamu bela anak kuda. Kuih lama, kuih besar. Kuih lama, kuih besar. Bela anak kuda, lama-lama besar. Infak yang dia bagi tadi Allah pelihara. Kuih lama, kuih besar macam Bukit Uhud. Dia bagi besar tu ya. Tapi lama-lama makin besar, sebesar Bukit Uhud. Pahala dia. Walaupun kecil. Dah kalau bagi kecil tu pun besar Bukit Uhud. Kalau bagi banyak. Jadi banyak sikit ikut kemampuan. Saya tak mampu, sekupang je boleh boh. Bagi, janji duit tu duit halal. Boh. Ada sikit, boh sikit. Ada banyak, bagi banyak. Orang kita kata apa? Duduk berangan, dia kata, tuan-tuan, kita dah baca ada orang yang gaji dia sebulan 140,000. Sebulan 140,000 gaji. Setiap bulan separuh gajinya disedekahkan. Setiap bulan. 70,000 sedekah. Gaji 140,000 sebulan. Kerja apa tau? Tak perasan pula dia kerja apa. Sebulan 140,000. Allah. Setiap bulan separuh infak. Bagi kat sekolah, kat masjid, apa-apa. Separuh je dia guna. Lagi 70,000 bayar duit kereta, bayar duit rumah. Bayar segala bil-bil yang diperlukan. Beli mah. Melancong, pergi bercuti. Belanja, makan, minum. Dia kata walaupun buat macam tu, masih ada baki boleh simpan. 70,000 bulan. Kita RM70 pun seminggu. Dia punya pedor tu seminggu RM70. 70,000 nak habis sebulan, tak habis. Ada lagi baki dia dah boleh menabung lagi. Walaupun separuh dah diinfakkan. Kita baca-baca itu kita kata, saya kalau ada gaji 100,000, saya nak infaklah 50,000 macam dia. Dia pun kata, kalau saya gaji 100,000 sebulan, 50,000 saya nak infak. Hang tu saya nak bohong, aku kenal hang. Kita kenal kita siapa? Lah boleh sembang. Saya kalau dapat tu saya nak pergi. Terus duduk sembang. Lah boleh sembang, saya tak ada.
Dan ada esok, dia kata nanti nak kena ketiak dulu, nak pergi kat keluarga dulu, buat cuti, buat semua. Dia mula melencong kot lain lah. Berapa ramai kita jumpa orang waktu tak ada duit, boleh main masjid. Boleh main surau, waktu tak ada duit. Dan ada duit, mana jumpa muka dah. Hak main surah As-Salam ni bukan ada duit. Lah duk tengok ni lah bukan ada. Ada lah sikit-sikit. Habang makan cakotiau. Tapi nak ada sampai ratus ribu juta, tak ada. Kalau ada mana dan duduk dalam surau. Mana dan? Tara tak ada pun tak ada. Awak hak duduk sana ni berjuta duit dia apa? Mana dan tu? Tara tak ada duit pun tak ada main masjid surau. Dan juta nak main. Bacaan dia macam tu lah. Bukan semua orang. Tapi banyak orang bila ada duit, tak sempat. Dia akan sibuk. Nak buat yang tu, nak buat yang ni. Mula bisnes tu, mesyuarat tu. Oh, mana dah lah. Dia mula nak kembangkan bisnes dia. Tak perlu tunggu kaya baru nak sedekah. Allah sebut dalam Al-Quran, orang baik ni dia infak waktu susah dan senang. Bagi. Satu. Wal kadhiminal ghaidh. Mereka menahan marah. Ada ketika dia nak marah, tapi dia tahan. Ikut-ikut tu boleh marah dah. Padan lah dia marah pun. Tak, dia tak marah. Tahan. Oh, ni berat. Bukan senang tu dah nak tahan marah. Tu dah nak tengok boleh tahan marah, tak boleh tahan marah. Dah tengok. Siang puasa, malam qiyamul lail. Malam ni tu dah bangun qiyam. Jangan tidur. Maksudnya guna masa lena kita pukul 4. Pukul 3 pagi sampai pukul 6 pagi jangan tidur. Waktu tu qiyamul lail. Sembahyang baca Al-Quran apa. Jadi orang baik. Pukul 5.30 makan sok. Esok puasa. Tuan-tuan, bila malam tak tidur, mengantuk. Esok siang puasa, lapang. Dan mengantuk campur dengan lapang, siapa dengan duk lintah aku? Waktu tu pun nak test tengok. Malah okey lah kenyang. Tak ni lena lah mana. Lah tengah duk okey, fresh. Nak tahu kita ni cepat marah atau tidak, waktu kita mengantuk dengan lapang. Kita duk mengantuk di bawah orang duk hingar. Tuan-tuan sekalian, kita nak lena, anjing duk menyala. Dia tembak semua mampu. Pencinta anjing tak pencinta anjing ni dah. Aku nak lena marah. Waktu kita mengantuk. Sekarang siapa duk ingat? Bunyi hak nu ingat, bunyi yang ingat waktu mengantuk. Waktu lapang tuan-tuan sekalian, pergi order kedai makan. Dekat setengah jam dah. Bali suam tu tinggal 3 biji, beli. Ayak cerah lah. Tak main lagi. Dia mula buat awak lambat lagi ke? Dia berdasar sikit-sikit. Kita buat tunggu. 45 minit, sejam. Kita lapang. Waktu lapang bila makanan tak sampai, tuan-tuan silap-silap terbalik meja tu. Menega apa ni? Marah. Pasal lapang mengantuk, punca marah. Boleh tahan marah? Boleh. Ni sifat orang baik. Dia boleh tahan marah. Yang ketiga, wal'afina 'anin nas. Mereka memaafkan kesalahan orang lain. Oh, ni orang baik. Orang buat salah kat kita, betul dia minta maaf, kita tak apa, saya maafkan. Itu ingat senang. Ingat senang nak memaafkan orang. Dia main suar pedang kot. Daksur ni main suar pedang kat Nabi nak bunuh. Siap tanya pula, siapa boleh selamatkan kamu? Oh, something. Bila Nabi kata Allah ketak-ketak nak ambil pedang, suar pula. Lah sabar pula. Saat kita pula ada kuasa kat atas dia, tuan nak biar? Sorry lah. Tiba-tiba bagi maaf. Dia kata tak sabar. Nabi pun maafkan dia. Akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memaafkan lelaki tadi menyebabkan Daksur memeluk Islam dan dia mengajak kaumnya juga untuk memeluk Islam. Akhlak mulia Nabi. Nabi maafkan dia kerana bila Nabi maafkan lelaki tadi, Daksur tadi, menyebabkan dia jatuh cinta dengan Nabi dan dia jatuh cinta dengan akhlak Islam. Bukan setakat dia ajak kaum dia pula masuk Islam. Hanya kerana memaafkan. Oh, ni akhlak mulia. Sebab tu ni orang baik. Berdakwah bukan dengan mulut semata-mata tapi dengan perbuatan.
memaafkan kesalahan orang. Walaupun susah, kita kena belajar. Baik. Jadi, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, itu daksur tadi. Jadi disebutkan, musuh-musuh Islam sentiasa mencari peluang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada ketika baginda berada di Mekah atau Madinah atau dalam perjalanan. Mereka akan cari jalan nak bunuh Nabi. Ada peluang nak bunuh, mereka akan bunuh. Tapi tak mampu. Kerana Allah sebut dalam Quran, Allah menjaga Rasulullah daripada kejahatan manusia. Hatta kita baca kisah baginda Nabi diletakkan racun dalam daging oleh perempuan Yahudi, Khaybar. Tuan-tuan, ada seorang perempuan letakkan makanan. Dia tanya, dia tahu Nabi paling suka makan bahagian kaki kambing. Yang tu dia buah racun paling banyak. Tak mana bahagian hak Nabi suka, lagi dia buah racun banyak. Sahabat Nabi makan-makan, mati on the spot. Nabi dah gigit dah daging tersebut. Lalu Nabi dapat maklumat bahawa daging tu ada racun. Ada kata daging tu bercakap. Bagi tahu kata racun. Nabi luah balik. Nabi gigit, ulama khilaf. Nabi telan ke luah? Ada kata telan, ada kata luah. Nabi gigit. Masuk dah. Kesan racun tu masuk dalam mulut. Tapi tak telan. Allah selamatkan Nabi. Tak makan racun tu. Bila suruh sahabat-sahabat pergi siasat, pergi tanya, kenapa dia letak racun? Bila pergi tanya perempuan tadi, pasal apa kamu letak racun? Dia kata, saja nak test. Kalau Muhammad tu Nabi, dia akan tahu. Kalau dia bukan Nabi, dia tak tahu. Jadi bila terbukti dia tahu, betul lah dia Nabi, tu yang test tu. Kalau dia tahu, maksudnya dia Nabi. Terbuktilah Nabi tahu kata ada racun. Nabi lah tu. Benar. Apa yang disebutkan Muhammad adalah Rasul dan Nabi, benar. Kerana terbukti dia mengetahui. Tapi kalau dia makan, dia tak tahu, dia akan mati. Kita akan selamat. Maksudnya dia pembohong. Dia nak test saja. Bila Nabi dengar macam tu, Nabi kata tak apalah, maafkan dia. Tu dia buah racun. Tak apalah, dia nak test ya. Maaf. Bagi pihak Rasulullah, Nabi maafkan perempuan tadi. Tapi oleh kerana sahabat Nabi mati, kamu nak test aku ya? Kenapa kamu biar dia sekali makan? Mati sahabat ni. Nabi tuntut bela kematian sahabat, perempuan tadi dihukum bunuh balik. Tapi asal Nabi maaf. Bahagian Nabi maaf. Tapi dia dihukum bunuh kerana sahabat Nabi terbunuh. Kisah balik. Itu dia, Nabi maafkan orang. Hatta buah racun. Tuan-tuan, kalau kawan kita buat lawak dengan kita, buat lawak kasar dengan kita, dia berjulak. Dia ajak kita makan apa, dia berjulak. Tak banyak, dalam 400 gram. Kita pun telan. Cirit seminggu, merah pungguk. Tak tahulah nak abang, cirit seminggu. Kita ada haram makan apa ni. Lepas tu tengok, baru dia WhatsApp. Dia kata, abang sihat ke? Dia duduk cirit ni. Dia kata, minta maaf, saja melawak. Itu saya lah berjulak tu. Saja melawak. Dia kata, melawak kepala bapak hang melawak. Lawak apa dulu? Putih kawan. Lawak apa kesak macam tu? Rasulullah orang beracun, maaf. Yang ni main suar pedang, maaf. Sampai dia masuk Islam. Kerana Allah jaga Nabi. Lepas tu, ada orang sentiasa cari jalan nak bunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah para sahabat membuat giliran khidmat menjaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertugas setiap masa, terutamanya pada waktu malam. Sentiasa jaga. Jaga Nabi takut ada orang bunuh. Sedangkan Allah ba'lah, Allah yang akan pelihara Nabi. Baik. Dan ada hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhrasu hatta nuzilat fa akhraja ra'sahu min al-qubbah faqala ayyuhan nas insarifu faqad asamani Allah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikawal keselamatannya sehingga diturunkan ayat perlindungan, yakni dijamin selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda mengeluarkan kepalanya daripada kemah dan bersabda, wahai sekalian manusia, pulanglah ke rumah masing-masing. Sesungguhnya Allah berjanji untuk menjaga keselamatan diri. Nampak tak jaga? Tak apa, Allah jaga.
Allah dah janji dah. Allah akan selamatkan aku daripada kejahatan manusia. Jangan bimbang. Balik. Mereka pula nak jaga Nabi SAW. Punya cinta dan kasih pada Rasul. Walaupun mereka tahu Allah akan jaga Nabi. Tapi mereka yang, tuan-tuan, mereka yang berkhidmat nak jaga keselamatan Rasul. Sayyidina Abu Bakar, kita baca dalam kisah hijrah. Tuan-tuan, sampai depan pintu gua, dia tak pergi Nabi masuk, dia masuk dulu. Kenapa dia masuk dulu? Takut ada binatang buah. Takut ada binatang. Kalau jengking ke, ular ke, gua atas bukit. Dia masuk dulu, cek. Supaya tak ada. Tutup dulu lubang-lubang yang boleh keluar binatang, baru dia persilakan Nabi masuk. Tu Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, kalau saya duduk tempat Sayyidina Abu Bakar, saya akan minta Nabi masuk dulu. Binatang kenal Nabi. Mereka takkan patut lebih kurang. Kita suar-suar kepala kena. Tak, Sayyidina Abu Bakar tak peduli pasal dia. Jadi Nabi selamat, masuk dulu cek. Pastikan tak ada. Baik, kalau dia tak cek pun, binatang takkan patuk Nabi. Allah jaga Rasul. Tak, sahabat tetap bertindak khidmat. Bahayakan diri mereka. Kerana kasih dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kasih sungguh pada Nabi. Baik. Jadi, walaupun macam tu, maka Rasulullah bagi tahu kat mereka, pulanglah kamu ke rumah masing-masing. Kerana Allah dah janji untuk jaga keselamatan diri. Baik. Sebab itulah, dapat kita saksikan salah satu tiang di dalam kawasan Raudhah di Masjidin Nabawi ditulis sebagai tiang kawalan keselamatan. Dia panggil Ustuwanah Al-Haris. Ustuwanah Al-Haris. Dia dalam, sudah masuk dalam Raudhah, siap tiang tu ada nama ditulis. Ada Ustuwanah As-Sarir, tiang katil. Kerana pada waktu Ramadan, Nabi akan berqiyamul lail, katil Nabi diletakkan di situ. Jadi tempat katil Nabi itu ada satu tiang. Sekarang dipercatat Ustuwanah As-Sarir. Situlah kawasan katil Nabi. Ada Ustuwanah Al-Haris. Kerana di situ ada penjaga keselamatan Nabi SAW yang bertugas. Kerana para sahabat yang bertugas jaga keselamatan Nabi SAW selalu berkumpul di kawasan ini. Dia pakai duduk randu. Maka sekarang tiang tu dinamakan Ustuwanah Al-Haris. Situlah kawasan mereka bertugas menjaga keselamatan Nabi berkumpul. Baik. Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran memasukkan kisah penurunan ayat di atas di dalam tajuk Al-Firashi wan Nawami, iaitu perbahasan berkaitan ayat-ayat yang diturunkan ketika baginda Nabi SAW sedang berbaring dan sedang tidur. Kan Nabi tengah tidur tadi, bawah pokok, dimasukkan ayat tu dalam kisah tadi. Selain peristiwa ini, penurunan ayat berkaitan penerimaan taubat 3 orang sahabat yang tidak menyertai tentera Tabuk dan penurunan surah Al-Kawthar juga berlaku ketika baginda Nabi SAW sedang berbaring ataupun tidur. Sebagaimana di dalam hadis an Ka'bin radhiyallahu anhu qala fa anzalallahu taubatana hina baqiya thulusul akhir min al-lail wa huwa 'inda ummi Salamah radhiyallahu anha. Daripada Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Allah turunkan ayat penerimaan taubat kami di waktu sepertiga malam yang akhir. Tuan-tuan, sepertiga malam akhir Nabi akan tidur. Waktu Nabi berbaring dan tidur. Perang Tabuk, perang yang paling susah dalam sejarah peperangan Islam. Perang yang paling berat. Kenapa berat? Kerana yang pertama, jarak Madinah dengan Tabuk mencecah hampir 900 kilo. Kat 1000 kilo. Satu, perjalanan ini sangat jauh. Yang kedua, musim tu musim panas. Yang ketiga, waktu tu para sahabat lebih gemar duduk dalam kebun masing-masing. Tengok kurma nak masak. Jadi, mereka lebih gemar duduk dalam kebun. Ambil petik kurma boleh pergi jual. Tiba-tiba dapat seruan pi perang Tabuk. Oh, berat. Dah lah jauh. Panas pula. Masa ni lah buah duk masak elok.
Kalau pergi perang Tabuk, bila nak balik? Pakai hari lah buah tu. Berat sahabat nak join peperangan Tabuk. Ada sahabat yang tak join. Tuan-tuan sekalian, lalu mereka diboykot dan dipulau. Tak layan ni bang. Dah 3 orang. Salah seorangnya Ka'ab. Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dan ayat penerimaan taubat mereka turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Ummu Salamah, isteri Nabi, dan waktu itu sepertiga malam yang terakhir. Kerana Nabi qiyamulail, tuan-tuan, kita dah pernah baca hadis tentang qiyamulail Rasulullah. Nabi akan bahagikan malam tadi kepada beberapa bahagian. Kerana qiyamulail yang terbaik adalah cara Nabi Allah Daud alaihi salam. Dia akan tidur dia akan tidur dia akan tidur 1/3 malam. Hadis Daud 1/3 malam. Kemudian qiyamulail 1/6. Ya apa? Pening. Tak ingat hadis tu. Dia cari tu. Cara Nabi Allah Daud alaihissalam qiyamulail, dia akan tidur dulu 1/2, kemudian bangun 2/3. Oh, tak ingat. Tak main langsung. Ada cara. Kalau bahagi 6, tuan-tuan sekalian, kalau bahagi malam tadi pada 6 bahagian, maka tidur 3/6. 1/2. 1/2 malam tidur. Jadi kalau bahagi 6 pada waktu malam, tuan-tuan, pukul, kita katalah lepas Isyak 9 malam sampai pukul 6 pagi, ada 9 jam. 9 jam bahagi 6. 1/6 dapat 1.5 jam. Cara Nabi Daud alaihissalam qiyamulail, dia akan tidur dulu separuh. Jadi separuh 4.5 jam. Karena kalau bahagi 6, 3. Setiap satu tu 1.5 jam. Jadi 1.5 jam, 1.5 jam, 1.5 jam, 3. 4.5 jam tidur dulu. Pukul 9, tidur 4.5 jam. 9, 10, 11, 12, 1.5. Pukul 9 sampai 1.5, lena. Nak lena celah mana pukul 9 duduk dalam ni. Maksudnya peringkat awal lena dulu. Tuan-tuan, kemudian Nabi Daud akan bangun qiyamulail 2/3. Kan tinggal lagi 3. 2/3 tu bangun qiyamulail 3 jam. 1.5 sampai ke 4.5 qiyamulail. Dan baki lagi 1/3 tidur balik. 4.5 sampai pukul 6 lena balik. Jadi Nabi qiyamulail cara Nabi Daud. Kerana itu yang terbaik. Baru dia kata di sini, ketika ayat yang diturunkan berkaitan penerimaan taubat kami diturunkan 1/3 malam yang akhir. Yang hujung. Lagi 1/3 kan tadi dibahagi dah tinggal 3 ya. 2/3 qiyamulail, 1/3 lah tu je. Ya, 1.5 jam sebelum subuh lena balik. Itu yang comel. Jadi tuan-tuan, sabar boleh buat, silalah. Tidur dulu, bangun qiyamulail, lepas tu tidur balik. Itu comel. Masalah kita, dan tidur balik 10 pagi ya. Dan tidur balik lah hujung tu, awal. Tapi kalau boleh tu comel, set lah jam. Jadi Nabi akan tidur balik hujung malam tu, 1/3 lah tu Nabi akan tidur balik. Waktu itulah turun ayat penerimaan taubat kepada sahabat Nabi yang tidak join perang Tabuk. Jadi Imam Suyuti masukkan sekali, ini ayat yang turun ketika Nabi berbaring. Tadi satu ayat ketika Nabi rehat bawah pokok, Nabi sedang tidur. Turun ayat wallahu ya'simuka minan nas. Yang ni Nabi sedang tidur di 1/3 malam las di rumah Ummu Salamah. Dan tuan-tuan sekalian, turun ayat penerimaan taubat kepada sahabat Nabi. Dan yang ketiga ada hadis
an Anas radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina idh aghfa ighfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mubtasiman faqulna ma adhakuka ya Rasulullah faqala an unzila alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama kami, tiba-tiba baginda terlelap seketika. Kemudian baginda mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Nabi terlelap. Lepas tu jaga-jaga senyum. Kami bertanya, perkara apakah yang menyebabkan Tuan ingin ketawa itu? Apa yang menyebabkan engkau senyum? Ketawa Nabi maksudnya senyum. Pasal apa senyum wahai Rasul? Maka baginda bersabda, sebentar tadi diturunkan kepadaku satu surah, kemudian baginda membaca surah tersebut dari awal hingga akhir, iaitu surah Al-Kautsar. Jadi ini juga ayat yang turun ketika Nabi tidur. Jadi tuan-tuan, salah satu ayat yang diturunkan adalah wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan pelihara engkau dari kejahatan manusia. Ketika Nabi sedang tidur berehat di bawah pokok, datang Arab Badawi nama Daksur tadi yang kita baca. Jadi ini antara ayat yang istimewa ada dalam Al-Quran. Beberapa ayat yang turun ketika Nabi sedang tidur, salah satunya surah Al-Kautsar, kemudian pengampunan kepada sahabat yang tidak join perang Tabuk. Itu beberapa contoh yang dapat kita baca pada malam ini berkaitan dengan ayat-ayat istimewa yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu, moga-moga ada manfaat. Insya-Allah nanti kita akan sambung hadis yang berikutnya pada pertemuan akan datang. Sekadar itu, aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.